Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Korang jumpa aku lagi dalam channel aku, Duan Ikin. So, untuk episod kali ni, aku buat dekat indoor sahajalah. Tapi korang jangan confuse, baju dengan blind belakang ni sama. Tapi korang boleh beza, mana aku, mana blind. Okay, untuk episod kali ni, aku nak review satu produk yang manager aku kata hari-hari dan selalu sangat lalu dekat TikTok itu. Kadang-kadang kalau tengok diorang punya view ketika live tu, dia boleh mencecah kepada 100,000 viewer. Apa yang best sangat? Apa manager produk kita hari ni? Hai kawan-kawan. Kalau siapa yang tahu trademark dia, memang tahulah. Okey, hari ni kita review produk daripada Ahboy. Kalau korang tengok TikTok dia, nama dia Ahboy. Itu manager aku pegang. Okey. Aku pun nak tahu jugalah apa yang sedap sangat produk ini, sampai kalau aku tengok live dia memang ramai, dan kalau kau tengok orang membeli itu, dia punya drive thru gila panjang lah. Kadang-kadang ada sampai sejam menunggu untuk dapat giliran dia untuk beli produk ni. So hari ni aku dapat juga produk ini, dah aku nak rasa sendiri macam mana dia punya rasa. Okay, so manager kita apa yang ada kat kita? Okey, kita ada matcha. Okay, ini matcha. Kita ada strawberry. Okey, ini adalah strawberry. Kita ada coklat. Ini adalah coklat. Dan kita ada keladi yam. Okey, kau abaikan ada suara-suara kru aku di belakang tabir itu. Okey, so ini produk dia. Kalau kau tengok dekat sini, dia punya packaging dia ada mention Bonsha. Bonsha ni aku dipahamkan dia adalah jenis yang macam ni, kecil-kecil. Dia ada satu lagi benda yang sama tetapi dinamakan Bonshi, iaitu dia besar-besar sikit lah. Macam ni, ini kecil-kecil kan. Ini dinamakan Bonsha. Betul manager aku okey. So untuk harga dia, sebab ini kita beli menggunakan PS, so sebab kita orang pun tak sanggup lah nak pergi nak beratur lama-lama, so kita orang menggunakan Hitmart PS. So harga dia agak berbeza sedikit lah dengan harga jualan yang dijual oleh peniaga ini. Kalau difahamkan, dia punya harga ni lebih kurang dalam package ni, 4 ni lebih kurang dalam RM30 macam itulah. Kalau korang beratur, kalau korang sanggup untuk beratur. So kalau korang menggunakan Hitmart PS, dia punya harga agak berbeza sedikit. So kita nak mulakan dengan, sebabkan coklat aku suka, so aku mulakan dengan coklat. Okey, so ni dia punya dalam macam ni. Okey, kalau kau tengok dia punya dalam, dia punya ni alamak, jatuh. Tak apa, yang jatuh tak aku makan. Dia lebih kurang macam ni lah. Dia agak kecil-kecil je. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nama dia ni? Aiskrim kering. Aiskrim. Kalau tengok tu, dia punya tu macam orang mention, dia adalah aiskrim kering. Sedap lah. Tapi aku rasa macam Coco Crunch, macam Milo. Tapi okey, dia punya rasa nice. Tak adalah tak adalah manis sangat ataupun macam mana. Ini aku nak try dia punya keladi. Okey, ni dia punya keladi. Itulah aku cakap, kalau kau tengok dia punya tekstur tu, dia agak kecil-kecil sikit. Okey, kita rasa dia punya keladi. Sebenarnya keladi ni bukan salah satu aku punya favourite, tetapi aku nak rasa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Cuma aku bila aku rasa ni, aku agak confused sikit kat mana takrifan aiskrim tu. Dia lebih kepada macam snack kot, aku rasa. Tak tahulah. Okey, ini adalah matcha. Matcha ni sebenarnya peminat matcha ni adalah anak aku. So tak apalah, aku rasa. Ni dia punya matcha. Kita rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Matcha ni tak tahu aku nak komen macam mana. Biar manager aku rasa lah. Yang last kali aku nak rasa dia punya produk ni adalah ni. Ini adalah strawberry. Dia macam pink-pink sikit kan. Itulah namanya strawberry. Okey, kita rasa. Benda dia kecil-kecil sebenarnya. Macam aku ni kan, yang aku makan ni, aku ngap sekali 5. Mungkinlah agak nampak kurang sopan ataupun lahap sikit. Tapi sebab dia kecil-kecil, aku kena makan sekali 5. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Macam ada masam-masam sikit.
Dia macam ni masa pilih tu. Kenapa pilih kecil? Sebab takut nak pilih besar tu. Takut nanti dah gigit. Kalau tak kena tekak, tak kena letak balik kan. So bila kecil-kecil ni senang. Kalau macam tak boleh terima pun, kita still boleh habiskan lah setakat kecil tu. 1, 2 tu. Okay. Oh, sedap jugalah dia punya strawberry yang. Dia ada masam-masam sikit kan. Dia ada rasa macam masam-masam sikit. Okay. Okay. Oh, lama. Dah nak hujan. Okay. So, kalau siapa yang berminat, korang boleh pergi kepada page TikTok brother ni. Aku tengok adalah nama dia adalah Boy. Ataupun kau type bila ais krim kering ke ataupun macam mana. So, nanti korang boleh jumpa. So, korang boleh try sendiri. So, daripada 4 produk yang ada depan aku ni, okay, aku ada matcha, aku ada coklat, aku ada strawberry dan keladi. Kalau kau tanya aku prefer ranking 1-2, aku pilih coklat dan juga strawberry. So untuk matcha dan keladi ni, aku bukan aku kata tak sedap, tetapi kurang dalam list of favourite aku. So kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum.